ada kalanya orang yang membaca hadis palsu ni, pakaiannya pakaian ulama, gaya cakapnya gaya cakap ulama. Contohlah kisah Ukasyah yang kalau kita dengar ni meruntun jiwa lah, kan? Nabi nak kena pukul, menangis-nangis orang kat masjid. Lepas tu Jibril pun datang waktu Nabi nak kena dalam sakaratul maut. Datanglah malaikat Israel minta izin untuk cabut nyawa Nabi. Lepas tu Jibril pun berpaling daripada Nabi. Nabi pun tanya, wahai Jibril, adakah kau benci dengan aku? Jibril kata, tidak, tetapi aku tidak sanggup melihat muka engkau berada dalam sakaratul maut. Menangis makcik-makcik ni baca WhatsApp group, menitik air mata. Kebiasaannya, dialog yang akan keluar oleh orang yang share cerita ni, kalau dia jenis ego dan keras kepala, dia akan kata, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bersama pada malam ini dalam satu tajuk yang saya biasa bercakap tentangnya ketika mana saya masih lagi berada dalam pengajian formal, dalam master dalam bidang sarjana hadis, dan ketika mana saya berada di Jordan pun saya bercakap dalam isu ini, iaitu isu hadis palsu ataupun bahaya hadis palsu. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita bercakap tentang hadis palsu, kita berinteraksi dengan satu kumpulan yang ingin menyampaikan agama kepada masyarakat awam. Kerana yang membaca hadis palsu ni bukan orang jahat. Bukan semuanya jahat. Yang membaca hadis palsu ni bukan semuanya berniat untuk meruntuhkan Islam. Nanti kita akan tengok. Ada kalanya orang yang membaca hadis palsu ni, pakaiannya pakaian ulama, gaya cakapnya gaya cakap ulama, tetapi apabila hadis itu dibacakan dan disandarkan kepada Nabi secara pasti sedangkan tidak ada dalilnya, maka ia bahaya kerana ia dianggap sebagai satu cubaan untuk mengubah wajah agama. Oleh kerana itulah Nabi SAW dalam hadis yang mutawatir yang diriwayatkan hampir 70 orang ataupun lebih sahabat meriwayatkan dengan jalan yang sama ataupun dengan lafaz yang hampir lebih kurang sama, yang mana Nabi SAW bersabda, man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Dalam riwayat yang lain Nabi SAW menyebut, innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad fa innahu man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya, kata Nabi, berdusta di atas nama aku tidak sama seperti mana dusta atas nama orang lain. Dusta atas nama aku, kata Nabi, bukanlah seperti mana dusta atas nama orang lain. Dusta atas nama orang ni salah. Katalah macam ni, ya. Biasanya orang baca, bila ada orang baca hadis palsu ataupun share hadis palsu dalam grup WhatsApp, orang yang ada kesedaran. Saya tak tahu suara saya boleh bertahan sampai bila, sebab daripada pagi tadi saya dah mula bercakap, sampai ni saya tak berhenti bercakap lagi. Kalau saya habis suara nanti, saya minta hadiah tolong sambung. Tak pun saya beri. Dia pun ni selalu dengar kuliah saya. Okey. Katalah dalam hidup kita ni ada orang share satu hadis yang kita tahu hadis ni palsu. Dia bawa masuk dalam grup. Katalah grup family ke. Grup family ni kadang-kadang dia tak fikir mana-mana orang boleh masuk, yang penting ada ikatan keluarga masuk. Betul? Kalau macam grup kawan-kawan yang lain, yang mana sekepala je masuk. Yang mana tak sekepala, tak masuk, kecuali grup subjek. Grup subjek ni walaupun tak sekepala dengan pensyarah kena ada dalam tu. Kan? Okey. Bila mana grup family ke grup apa ni, ada kalanya mereka, sebahagian daripada ahli grup,
yang mungkin tak sampai lagi kepada dia kesedaran bahaya hadis palsu, dia akan bawa masuk hadis palsu. Bila kita kata hadis ni palsu, contohlah kisah Ukasyah yang kalau kita dengar ni meruntun jiwa lah, kan? Nabi nak kena pukul, menangis-nangis orang kat masjid. Lepas tu Jibril pun datang waktu Nabi nak kena dalam sakaratul maut. Datanglah malaikat Israel minta izin untuk cabut nyawa Nabi. Lepas tu Jibril pun berpaling daripada Nabi. Nabi pun tanya, wahai Jibril, adakah kau benci dengan aku? Jibril kata, tidak, tetapi aku tidak sanggup melihat muka engkau berada dalam sakaratul maut. Menangis makcik-makcik ni baca WhatsApp group, menitik air mata. Jadi orang yang telah belajar, ni student-student saya pun ramai ni, kan, yang dah belajar dengan saya tentang hadis palsu ni, dia beranikan diri. Dia kata, minta maaf, hadis tu palsu. As-Suyuti kata palsu. Ibn Iraq Al-Kinani kata palsu. Ibnul Jauzi kata palsu. Ulama-ulama hadis besar mengatakan ataupun menghukumkan hadis ni palsu. Kebiasaannya, dialog yang akan keluar oleh orang yang share cerita ni, kalau dia jenis ego dan keras kepala, dia akan kata, tak apalah palsu, yang penting pengajarannya. Betul? Palsu pun palsulah. Yang penting pengajaran. Itu yang paling penting. Saya nak bagi tahu. Nabi kata dalam hadis tadi. Kita ulang balik. Nabi kata dalam hadis tadi apa? Sesungguhnya dusta atas nama aku tak sama macam dusta atas nama orang lain. Dusta atas nama orang ni salah. Satu orang ceramah depan-depan ni. Dia kata, tuan-tuan dan puan-puan, di kampung saya ada satu orang. Nama dia Fulan bin Fulan. Dalam hidup dia ni, dengan semua orang dia baik, kecuali ada satu masalah dengan mak dia, dia tak baik. Dia bagi tahu siap-siap nama Fulan bin Fulan, hubungan dia dengan mak dia tak baik. Dia ni menderhaka dengan mak dia, sehingga sebelum dia meninggal dunia, dia tak boleh nak mengucap Fulan bin Fulan ni ada anak. Anak dia dengar ceramah tu. Anak dia pun bangkit. Anak dia kata, minta maaf Ustaz, yang Ustaz cakap tu, yang kata derhaka tu bapak saya. Saya menyaksikan ayah saya meninggal dunia. Dan tak sama macam Ustaz cerita. Tak sama macam Ustaz cerita. Ustaz cerita ni benda yang kami pun tak tahu. Yang kami tahu, keluarga kami tahu, ayah saya dengan mak dia sangat berbakti. Bahkan sebelum dia meninggal dunia, dia sempat mengucap. Mak dia duduk sebelah. Mak dia reda waktu dia meninggal dunia. Tiba-tiba Ustaz buat cerita, bapak saya meninggal dalam keadaan derhaka pada mak. Dalam keadaan tak boleh mengucap. Cerita ni tak betul Ustaz. Ustaz kata, oh itu ayah awak kan? Ayah saya Ustaz. Ustaz cerita tak betul. Tak apalah, yang penting kan pengajaran. Apa kita rasa? Masa tu kita akan rasa, ini bukan golongan agama, tetapi ini adalah penunggang agama. Betul? Itu yang dirasai oleh satu orang yang ayahnya namanya digunakan untuk keinsafan orang lain. Agak-agak anak dia reda tak? Tak reda. Maka Nabi kata, innal kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad. Dusta atas nama aku ni tak macam dusta atas nama orang lain. Dusta atas nama orang lain, orang sakit hati. Tapi Nabi kata tak sama dusta atas nama aku. Lebih besar dosanya. Sebab apa? Kalau dusta atas nama satu orang yang bukan Nabi, dia merosakkan nama fulan dan keluarganya. Tetapi berdusta di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya Nabi dan keluarga Nabi yang akan merasai kesakitan rekaan cerita yang tidak benar, tetapi yang akan menderita juga adalah umat yang menerima satu ajaran palsu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh nampak? Maka sebab itu Nabi kata, fa innahu man kadhiba alayya muta'ammidan,
maka sesungguhnya sesiapa yang berdusta di atas nama aku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka tunggulah tempatnya di neraka. Kadang-kadang kita rasa kita galak nak dakwah, seronok sangat nak dakwah. Tetapi dakwah Islam ni, Nabi kata Allah Azza wa Jal, ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Islam ni apabila nak meletakkan jalan dakwah yang Nabi letakkan jalannya, bukan hanya sekadar nak bagi orang insaf, nangis-nangis, tutup lampu. Betul? Bukan hanya sekadar itu. Islam apabila dia nak memberikan hidayah, dia berikan hidayah dengan ilmu. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Mesti dengan ilmu, mesti dengan sumber